Panasnya hari ini. Buka penghawa dingin lah. Sejuk sikit cuaca. Selain buat kita rasa sejuk, tahukah anda penggunaan elektrik yang tinggi terutamanya penghawa dingin turut menyumbang kepada peningkatan suhu bumi? Bumi Malaysia kini menghadapi cabaran iklim yang serius. Amaran suhu bumi terus meningkat jika tiada tindakan diambil segera. Gas hidrofluorokarbon daripada penghawa dingin menyumbang 2 hingga 3% pelepasan gas rumah hijau global. Di Malaysia, penggunaan elektrik penghawa dingin meningkat 15%. Walaupun peratus pelepasannya sedikit, namun bila banyak penggunaannya, ia juga menipiskan lapisan ozon. Anda mungkin tidak sedar, tapi perubahan iklim ini berpunca dari gaya hidup anda. Hentikan penggunaan penghawa dingin. Buka tingkap untuk udara segar. Pasangkan pedapat haba di rumah. Gunakan kipas angin yang jimat tenaga. Tutup suis dan cabut wayar elektrik yang tidak digunakan. Langkah kecil tapi mampu mengubah segalanya. Bumi warisan kita. Jangan biarkan kita membakarnya perlahan-lahan. Bumi terbakar, kita terbakar. Jangan bertekan diri, bertindaklah sekarang.